Kenapa masih tak nak berhenti merokok? Saya stres lah. Tak macul lah nak merokok. Tak boleh tak merokok. Sekian lah. Nak berhenti merokok, tapi buntu. Kami boleh bantu. Ada 2 ubat yang boleh rawat ketagihan nikotin. Yang pertama, Nicotine Replacement Therapy atau kita panggil sebagai NRT. NRT ini boleh mengurangkan ketagihan merokok semasa proses berhenti merokok. NRT juga boleh tolong kawal Nicotine Withdrawal Syndrome. Barulah senang nak berhenti merokok kan? Dekat Malaysia, NRT ada dalam bentuk patch dan chewing gum nikotin. Yang kedua, pil Varenicline. Pil ini boleh menghalang nikotin daripada berinteraksi dengan otak dan juga boleh mengurangkan ketagihan merokok. Bila perokok makan pil ni, perokok akan mula rasa rokok rasa tawar dan juga ada sesetengah yang rasa loya bila terbau asap rokok. Jomlah berhenti merokok. Kan tak ada faedah.